Okey, benda ni kalau dah terjebak mesti nak dapatkan lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Color Journey. So hari ni saya nak unbox satu lagi produk daripada PopMart. Yang ni PopMart Have a Seat Labubu. Okey, PopMart ni dia memang ada banyak series dia orang punya blind box. Okey, ni blind box daripada PopMart. Yang ni dia Labubu, yang ni dia series Have a Seat. Dia ada banyak. Sebelum ni saya dah unboxing yang series Pin for Love, yang ni Have a Seat. Okay, so macam biasa PopMart ni sebenarnya dia bukanlah mainan. Dia sesuai untuk korang yang suka collect benda-benda yang comel, cute macam ni. Okay, so yang ni dia sesuai untuk umur 15 tahun ke atas. Dia untuk 14 tahun ke bawah dia kurang sesuai. Okay, so untuk yang ni dia series daripada The Monster Have a Seat. Dia punya karakter dia Labubu lah. Okay, Labubu ni memang famous. Dekat series ni dia akan ada 6 yang regular edition. Maksudnya dia akan ada ratio dia 1/6 lah untuk korang dapat, sebab yang ni dia blind box. Dan satu lagi sebenarnya dia ada secret. Secret ni 1 dalam 72. Yang secret ni memang susah nak dapat. Yang 6 ni dia ada 6 colour lah. Ada warna biru, dia hihi, lepas tu dia ada sisi warna kuning, lepas tu dia dada warna pink, lepas tu dia ada zizi warna macam purple sikit, lepas tu dia ada baba warna orange, dan lagi satu dia gugu warna biru cair, dan juga yang ni dia secret lah. Warna dia semua cantik. Dia macam warna pastel macam ni. Okey, lagi satu kalau nak beli make sure yang original lah. So yang saya beli ni daripada seller yang memang jual yang original. Dan lagi satu sebenarnya dia ada jual juga yang kalau korang betul-betul nak warna yang ada ni, dia ada jual juga. Tapi harga dia mahal sikit kalau beli yang blind box. Blind box ni dia akan bagi secara random. Kita pun tak tahu apa benda warna yang akan dapat. Okey, so saya nak unbox. Kita tengok dekat dalam dia dapat warna apa. Okey, so koyakkan dia punya kotak ni dekat atas. Okay, kotak dia cantik lah. Okey, lepas tu kotak ni boleh tutup balik lah dengan kemas nanti. Alright, so dalam ni akan dapat dia punya satu pouch bag macam ni. Dan biasanya akan dapat dia punya kad. Kad ni sebenarnya kalau boleh tak payah tengok dululah, sebab nanti kita akan tahu warna apa. Okey, dia bagi kad ni. So nak yang surprise, terus buka daripada dia punya bag lah. Okey, ni dia punya bag. Bag dia ada tulis Have a Seat. Dekat belakang dia punya trademark gigi Labubu ni. Okey, dia punya size pun agak besar. Dia bukan yang kecil punya. So kita keluarkan. Okey, yang ni saya dapat warna pink. Comel lah. Okay, so yang ni dia Have a Seat. Nampak dia punya karakter, dia duduk lah. Labubu dia tengah duduk macam ni. Okay, so macam biasa Labubu ni memang comel lah, walaupun muka dia nampak ganas sikit. So yang ni dia jenis Have a Seat, series Have a Seat. Nampak dia jenis duduk. Boleh letak duduk macam ni. Lepas tu nak gantung pun boleh lah. Dia ada dia punya keyring dekat atas. So overall bila pegang tu memang sedap lah. Dia plushy, dia punya bulu pun lembut. Lepas tu dekat muka dia ada vinyl dengan kaki dan tangan dia lah. Okay, so kalau untuk korang yang kolektor Labubu dan juga PopMart, boleh dapatkan series ni. Pasti memang nice. Size dia pun agak besar. Lepas tu harga dia pun masih lagi berpatutan. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, sebelum ni saya dah unbox Labubu ni yang versi kecil, iaitu dia series Pin for Love. Tapi yang ni dia series untuk Have a Seat. Kotak dia macam ni. Okay, so yang ni dia blind box. Dia boleh dapat, dia ada 6 lah, 6 yang regular, 1 yang secret. Okay, blind box ni dia random. So tadi saya dapat yang warna pink ni. Selain pada warna pink, dia ada warna kuning, ada warna biru, warna purple, orange dan juga macam warna biru cair. Okay, dia punya design dia comel lah. So yang ni dia memang sesuai untuk korang yang suka collect Labubu ataupun Monster daripada PopMart. So yang ni dia memang original lah. Dia punya kualiti dia cantik. Dia ada satu keyring, nak gantung dekat bag boleh. Even kalau nak letak dekat korang punya rak display pun boleh. Dia boleh duduk. Memang cantik. Okay, dia punya kualiti pasti memang nice lah. Sebab ini memang original daripada PopMart. So harga dia pun pada saya masih lagi okey. Sangat berbaloi. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.